Okey, bayangkan anda meninggalkan keluarga dengan harapan untuk mengubah kehidupan. Tetapi sebaik tiba di negara orang, pasport dirampas, kebebasan hilang dan tiada lagi jalan pulang. Itulah perjalanan watak Roshan dalam filem Tiket Sahala. Hari ini kita nak bongkar bagaimana watak ini dibina, cabaran dan sepanjang penggambaran dan mesej sebenar yang ingin disampaikan menerusi filem ni. So, what we have here ialah selamat datang kepada Saha Champ. Okay, so siapa yang tak kenal Saha? Okay, kalau you all ingat dulu, dia bukanlah berpakaian yang macam ni, ada style-style sangat. Dia selalu dengan warna putih. Lepas tu kalau dalam TV 2017, setiap kali SEA Games, Olimpik pun pernah juga kan? Tak, saya paling tinggi kejuaraan dunia. Okay. So, kita nak tahu siapa dia. Jom kita kupas Saha Champ. Dah nampak dah sekarang macam mana diorang kawal kita. Kita ni hidup macam binatang tau. Kita nak pergi mana, makan apa, semua kena kawal. Setiap buruh yang buat salah, dorang kena fight habis-habisan. 오늘 밤이 개가 주인을 물 거다. Kak Santa nak keluar ke di neraka? Alright, Saha, thank you. Thank you for being around dekat Kena Kupas ni. Kita dah memang nak invite you lama sangat. Kita nak tahu perjalanan you daripada sportsman, lepas tu sekarang menjadi seorang aktor. So, kita nak tahu macam mana perjalanan tu. So, boleh tak ceritakan sikit? Baik, Del. Pertama sekali, terima kasih kepada Kena Kupas untuk invite saya ke podcast ini. So, I feel this is my first podcast untuk pengetahuan anda. And I feel so happy and I'd like to share all about Tiket Sahala and also watak Roshan. And perjalanan saya dari seorang atlet ke pelakon bukannya mudah. Saya mengharungi banyak cabaran seperti apa yang saya menghadapi di sukan, sama je di perfilman. Saya mula menceburi sukan karate sejak umur 10 tahun. Tetapi memenangi pingat pertama saya emas di tahun selepas 7 tahun menceburi sukan tu. So mengambil masa saya 7 tahun untuk saya berjaya dalam karier sukan. Kalau saya give up awal-awal, mungkin saya takkan duduk di sini lah. Okay, umur berapa tu masa first medal, gold medal First medal gold was the gold medal lah. Ya, untuk kejuaraan kebangsaan. So melalui itu kita akan ke stage seterusnya macam Sukma, SEA Games. So waktu tu umur saya 17 tahun. Muda, dah dapat medal gold tau. Okay, lepas tu, and then after that, dia main you yang paling... Yes, saya teruskan dan saya dipilih ke skuad kebangsaan untuk wakil junior 16-17 tahun. And saya ke kejuaraan Asia before Sukma ni. Terpilih untuk wakil Malaysia. Saya ke China, Macau. Saya menang pingat gangsa. So dari situ saya mencapai Sukma 2 kali emas dan sukan SEA Games emas, kejuaraan Asia 5 kali medal, ada 2 silver dengan 2 bronze. Kalau tengok dia punya challenge memang besar kalau Asian level, because banyak, walaupun kita di Asian, kita ada banyak juara dunia di dalam kategori Asian. So saya pernah memenangi Japan, saya pernah memenangi Iran. So banyak cabaran dalam sukan karate, tapi saya sedia untuk menghadapi cabaran tu. Sebab tu saya berjaya ke tahap ni. Kalau Del tengok dari segi lakonan, also ada cabaran dia di mana saya diberi peluang berlakon. Okay, kalau tengok kan bukan saya cari peluang untuk berlakon. Perfilman yang mencari saya. Waktu 2014 saya dapat peluang berlakon di filem Tamil. Nama cerita tu boleh sebut kan nama cerita tu? Boleh. Rasa semacam tak apalah. Okay, tak apa. Dia tak nak pula, dia segan pula. Padahal dah 10 tahun tau in Tamil film industry. Yes. Okay, saya start bukan sebagai pelakon. Saya start sebagai stunt choreographer. Because kenapa? Sebab saya tak dapat peluang berlakon. Tak dapat peluang sebagai pelakon. And waktu saya berlakon cerita tu, saya berlakon sebabkan dia adalah cerita pasal karate.
So saya confident lah, okay, kita berlakon apa yang kita tahu. Kita just gonna, perform as a karateka. Then cerita tu okay, shooting semua cantik, and come out in the screen, I feel like, apa ni? Itu bukan aku, itu bukan saya. So Why? Kenapa? saya macam diperkecilkan. Saya seorang juara, tapi dalam watak tu macam saya rasa macam, that's not me. Saya rasa macam, kenapa mereka tak tunjuk saya sebagai seorang perwira? Kenapa bukan seorang fighter? So I feel like kita waktu shooting tu, behind the scene, cantik. Kita training di PD, kita buat macam almost Rocky lah, boleh katakan. Saya suka, saya peminat Rocky. Setiap kali pergi Johana, saya akan buka cerita Rocky, bagi naik motivation saya. So itu semua bagi saya, memang cakap, confident. Okay, saya nak jadi macam ni, saya nak jadi juara. So cerita-cerita macam ni lah, saya always prepare myself. Bukan je latihan, tapi juga melalui cerita. So sebab tu movie ni sangat penting untuk saya, untuk naikkan motivasi saya. So bila saya tengok diri saya sebagai seorang pelakon, tapi di skrin menunjukkan sebagai watak yang macam tak strong untuk saya sebagai juara. Waktu tu saya dah ambil SEA Games, saya dah juara kebangsaan banyak kali, and juga Asian medalist. Tapi tengok di skrin macam, no, it's not me. Then saya buat, okay, itu je saya punya peluang mendapat sebagai diberikan sebagai pelakon. Dan lepas tu dah memang tak ada peluang. Saya continue saya punya karate live, training balik. Tapi dalam mind saya masih ada macam cakap apa ni, mengganggu. You kena buat sesuatu lah. You kena bring, macam clear your name back. Dan saya cari peluang untuk berlakon. Okay, 2017 sampai 2017 saya tak kacau my karate field. Lepas saya retire, lepas SEA Games Malaysia, I start to explore in perfilman. So saya cari peluang untuk menunjukkan skill saya. Dan director cakap, tak ada orang nak tengok skill ni lah. Waktu di Tamil industry, tak ada orang, ada yang director yang ke depan untuk bawa otak sebagai seorang action performer. Tak ada. So saya buka peluang saya sendiri. Saya pergi jumpa director yang saya kenal. Dan susah, memang susah. Dan after saya give up balik. Saya cuba melalui casting-casting di perfilman Melayu. So susah. Susah, ha? Susah. Okay. Saya pergi 8 casting. Semuanya action film. Benda yang saya boleh buat. Tapi positif waktu casting. Mereka cakap, wow, mana you berada selama ni? Macam tu. Maksudnya, tapi bagus lah skill you lah. Tengok. Okay, kita akan call. Saya okay, watak kecil pun saya okay. Tak dapat pun. aduh. Tak kecil. Frasa lah. Then lepas 8 kali, I think 8 tu bukan 8 kali means bukan setahun tau. Dah go on every year, 4 years, 5 years. Then I give up. Okay, maybe this is not my field. I go back to my sports. Okay. I join back my national level. I menang emas. Then saya continue balik, become a full-time coach. Saya ada akademi sendiri. And I have my own students. Very successful. Okay. So then 2025 tahun lepas lah, saya dapat call daripada Key Billions. Mengatakan, okay, ada satu cerita ni, namanya Tiket Sala, shooting kat Korea. Dengar best. Best. Tapi dapat ke tak? Tak tahu. Dengar je macam, wah, ada harapan. Saya takkan believe in, kalau saya tak tengok depan mata saya sendiri. Dia tak put higher hopes lah. Saya tak put hope. Okay, dah ada call, tapi saya memang tak hope. Tapi I keep myself active in the Tamil industry. Watak-watak kecil, stand choreographer, orang panggil, okay Sah, kita perlukan, you kena melatih artis ni untuk cara teknik yang betul. I go. Saya keep active. So benda-benda ni tolong saya lah untuk masih aktif dalam social media. So I'm not sure how Key Billions dapat my contact. Oh yeah, someone recommend me actually. Oh, that's okay. That's good. Recommend saya kepada manager yang waktu call saya tu. So I like to thank the person. Okay, nama beliau adalah Anita Permatasari. Oh, cantik nama tu. Saya tak kenal dia personally. Oh, tak kenal dia. That's the best part. Because when Mia cakap, siapa Anita Permatasari? I was thinking, kenapa dia recommend saya? So since dia pun pernah berlakon a bit in Tamil industry, so dia tahu saya buat stunt. Since
movie Tiket Salah ni watak Roshan ni require stunt. So I think first thing klik kat dia Saha boleh buat. Thank you Anita. So- Thank you so much. Yeah, thank you so much. I feel what cakap I feel grateful and for this opportunity. So because of you I'm here today. Oh, happy lah. Alright, okay. So kita dah masuk kepada Tiket Zahala, kan? So thank you to Anita, and then after that thank you to Kibilian also. Betul. That can spot you punya talent, and eventually you landed in Tiket Zahala. Okay, jom kita cerita sikit ya. Siapa sebenarnya Roshan ni dekat dalam Tiket Zahala? Okay, Roshan adalah seorang yang berasal dari India. Meninggalkan keluarga mereka untuk mencari rezeki, untuk better life lah kepada keluarga dan kepada diri sendiri. Tetapi waktu dia mendapat peluang pekerjaan di luar negara, akhirnya dia sangkut di skop pekerjaan yang scam lah, kena scam basically. Bila Roshan sedar tu sebenarnya? Waktu by story basically Roshan adalah orang lama dekat ladang bawang tu. So waktu tu saya jumpa yang mangsa-mangsa yang lain. Saya yang guide mereka macam mana you kena behave dekat tempat ni. Jangan melawan, jangan overreact. Okay, kalau dia cakap sesuatu ikut. So basically Roshan adalah mangsa yang senior lah. Senior otai dah lah kan. Tapi Roshan kena pukul juga dekat dalam tu. Okay, actually kena pukul sebabkan kebangangan kita punya. Yang mangsa-mangsa yang baru masuk lah. baru masuk tu lah. Tahu nak tahu. Okay, itu kelakar. So apa pendapat you tentang acceptance of the audience pada watak Roshan ni? Ni secara untuk karakter kan ni? Dia tanya, okay, macam mana dia berjuang untuk meneruskan hidupnya dalam situasi itu untuk keluarga yang tercinta. So dia basically dia diam-diam tapi dia ada plan. Tapi plan tu macam tak menjadi because dia tak cukup sumber manpower lah consider. Dia tak ada geng yang boleh tolong dia keluar di situ. So waktu geng-geng kita sampai, yang baru yang sampai ni, so kita cuba tapi tak tahulah kita berjaya ke tak. Then but it's helpful, tapi kena bantai, kita sangkut dan kena kurung balik, kena seksa balik. So banyak benda actually Roshan go through dalam cerita Tiket Salah ni. Kena kurung lah. Ada kena kurung lah. Ada kelakar lah nanti nak tengok. Tapi the best part of Roshan, dia boleh lawan. So Roshan boleh lawan. So that mean dia betul-betul survival lah consider. Alright, okay. So kalau bercakap tentang deliverables of watak Roshan, you puas hati tak? Okay, kalau watak Roshan, saya tak pasti. Saya kalau diberikan watak lain, saya boleh perform watak. Tapi watak Roshan ni something special untuk saya. Disebabkan ini adalah cerita pertama. This is my debut Malay film. So cerita pertama Melayu saya. So I give my best. Whatever I have, I give my best. Tapi I believe I can do better jika saya memang dah pioneer lah dalam industri Melayu. So ini cerita pertama saya. Kalau ada kesilapan ataupun lakon saya tak cukup mantap, so tolong maafkan lah. Bagi saya peluang lagi untuk memperbaiki lakonan saya ataupun watak yang saya bawakan ni. I saw in the trailer kan. Memanglah trailer tu sangat kecil lah. So snippets kan. Tapi macam you tak ada perlu banyak dialog sangat. Tak perlu banyak bercakap. Yes. But itulah, you dengan you punya expressions. Susah tak bro? Okay. Ha. Untuk saya, Tapi sebenarnya dia kelakar tahu tak? Tengok dia gelak dah. okay, susah dari segi expression tu. Tak tahulah dia datang macam mana. Sebab waktu shooting tu kita ada challenge masing-masing. Saya ni memang suka cuaca sejuk, weather yang sejuk. Tapi waktu shooting dekat Korea, Puan Rahila tak bagi dia tengok monitor. So kita tak tahu kita punya expression tu bagus ke tak. But expression tu memang real. Memang dah menggeletak. Cepatlah kat. Sebab sejuk dia -10. Oh.
And then is like, you know, we basically walaupun kita tengah berlakon, basically kita tengah, you know, survive, kita tengah survive untuk teruskan hidupan kita di Macam musim real sejuk. lah, kan? Macam real, memang real. Ha. So basically kalau you tengok watak tu, kalau expression dia macam tu, macam sakit, penat, sejuk, It's real lah. kita Yeah. memang koyak. Kita artis-artis lain like Noki, Jazu and Aini, like kita basically J dengan Jun pun dah mati kat situ. Dia mereka tengah tunggu cut je. Cepat cut. Yeah. Cut je semua 100 meter. Pum, masuk dekat apa tu? Yeah. Camp kita. Best. Actually, okay. This is your first Malay film industry. Yes. Okay. Tapi terus pergi buat di Korea. Actually itulah kita believe kan, peluang akan ketuk pintu kita sekali je. So either you grab or not. So saya grab peluang ni. When dia cakap Korea dalam call, saya tak percaya. Then waktu saya pergi ke production house K-Billions, saya nampak semua yang artis-artis punya profile kat situ dekat wall tu. And I start to believe, since ada Korea punya artis. Oh okay, then it's a collaboration with Korea. Then dia cakap, okay Sah, you'll be in 2 weeks in Korea. I feel like, betul ke? Ni first movie saya Masih terus lagi tak confident lagi ya. Tak Too good to be confident. true macam tu. Sampai mereka bagi skrip kat tangan saya. So sampai skrip kat tangan saya dah mula-mula letak lah. Ini dah betul dah. Then saya tengok dialog sikit. Okay, thank God it's short dialogue, more to expression, more to action. So ada confident lah. Sebab cerita dia basically saya ni perlukan masa, because saya bukannya orang lama dalam filman industri, lakonan. So kalau dia bagi dialog yang panjang, I boleh buat, tapi masa lah. So you kena bagi saya masa. So waktu kalau kita learn from the experience. So year by year, I think I will make sure, you know, since saya dah conquer karate, takkan saya tak boleh conquer lakonan. Okay, pengalaman syuting dekat Korea Selatan ni macam mana? Best tak? Best. Okay, saya dekat sport karate dah 29 tahun. Dah masuk 30 tahun. Saya tak pernah terbang ke Korea. Saya tak pernah bertanding di Korea. Oh. Tapi saya dah travel 25 country. Semua Japan lah, semua Amsterdam, semua dah cover. But tak pernah di Korea. Tapi silah peluang saya pergi Korea melalui bidang lakonan. Oh, so nice kan? Nice. Dia cantik. Tempat yang kita pergi tu pun tempat historical. Yang dia macam apa orang cakap, dijaga dengan orang cakap betul-betul satu tempat yang istimewa. Untuk masuk situ pun susah. Kita dapat peluang untuk berlakon di kawasan tu pun macam wow. It's like, you know, cantik mountain dia, bukit-bukit dia, and ladang dia, and sunset dia. Wow, sangat cantik and sangat realistik. So apa yang you tengok dalam filem nanti, dia semua tempat yang betul. Dia tak ada green screen. Tu you all kena tengok tau tiket sahala. Kena tengok Saha. Boleh, bukan dia karate sahaja ya. Dia nanti kupas bawang Pas bawang. Okay, so dalam tiket sahala ni ada scene fighting. So definitely My you buat favourite. sendirilah. Sendiri. Yeah. Tak payah pakai stunt semua Tak ada double body. Tak ada apa orang cakap. Yes, many take because due to changes of camera angle adalah. Bukan sebab kesilapan. Kesilapan artis ada yang lain. Bukan saya. Oh. Confident. Alright, okay. Malulah sebab saya datang dari stunt background. Kalau banyak salah dari stunt, malulah kan. So I like to thanks to Coach Yin yang mengguide, apa cakap, mengkoreograf kita punya fight dari awal sampai dari rehearsal sampai ke set. So dia jaga kita dari segi kecederaan. Saya balik safe, tak ada cedera. Saya tahu saya punya apa cakap, aksi tu memang susah sebab Jazu akan baling saya ke tanah. Then ada rigging tarik saya. So basically perlukan impact. So since ada safety yang lengkap, so everything is done perfectly. It seems like you enjoy, bro, doing this Saya movie. action anything dan saya nak apa orang cakap, action sequence ni Malaysia lah especially reach ke level dunia, cakap worldwide lah.
Saya tak nak buat action ni kat Malaysia saja. Saya nak level Malaysia ni sampai ke semua peringkat dunia. Okay, jom kita cerita sikit pasal tiket Zahala ni. So, do you think that dalam konteks job scamming ni, kenapa agak-agaknya cerita ni ialah sangat penting kepada audience kita? Kalau you tengok dari segi rekod orang yang kena scam bukan satu dua, ramai. Kita tengok kat Malaysia pun ada yang jadi mangsa, bukan kat sini saja. So bayangkan orang yang kena scam dekat luar negara, dia tak tahu tempat tu, dia tak tahu kehidupan macam mana kat sana, macam mana culture mereka. So ini salah satu cerita yang mengisahkan dari insiden yang benar. So mungkin some of you go through the same situation in your life. Kalau so cerita ni akan mengisahkan menceritakan seseorang yang how they go through the job scam. So basically job scam ni need to be more become awareness to everyone. So cerita ni memberikan Tiket Sahala memberikan awareness to all the audience. Jangan kena scam. So kalau Tiket Sahala ni pasal job scam ni, can you compare dengan mana-mana movie yang, because it's about survival juga kan, because bila macam like watak Roshan kan, dia memang surviving gila-gila punya dekat sana kan. Alright. Trying to come back to dia punya own country. Dan movie yang seakan-akan dengan Tiket Sahala ni survival. Saya tahu saya kurang. Dia more to scam online scam macam tu saya pernah tengok. Tapi job scam ni saya rasa kurang. So I believe Tiket Sahala is the first movie come to in Malaysia make this genre. I banyak tengok cerita tapi scam through online, pasal kena tipu duit and like a call scam, banyak benda tu. Tapi job scam is totally different. Is more involved. You physically, you have to travel to another country, so more challenging lah kalau. Okay, jom kita cerita pasal pengalaman you dengan kas-kas lain pula. Siapa yang paling kelakar dekat dalam set? Actually semua kelakar. Semua kelakar? Artis Korea pun kelakar. Tapi kita ada Jazu. I think dia tak tahu macam mana dia dapat watak action macam ni. Dia more to comedian. Oh, ya ke? Memang setiap kali dekat set, dia yang orang pertama buat lawak. So dia make sure the set alive lah. Ceria, ketawa. Non-stop. Dia have a lot of energy. And then beside him? Beside Noki more to stylo. More stylo lah. Aini more to, since Aini is from martial art background, he more to discipline, silent. And kalau tengok, Aini pendiam ke? Dia tahu apa dia buat. Dia more discipline. Tapi tak tahulah dia. Aini, kau mendengar di situ. Kita ada similar character. Sebab saya datang dari karate and Aini from taekwondo. So this how we behave in the public. We don't talk much. We know what we're doing. After done with our job, we just we move on to next one. That's martial arts. Siapa yang paling annoying sekali? Kita tak kacau orang. Tak kacau orang kan? Jangan kacau kita. Siapa yang paling annoying sekali? Jazu lah. Okay. Tapi I like Jay and Jun because they also funny. So there's no border, like we are from Korea, we know everything. They are so friendly, very, sharing knowledge. With the, once we are done with the shooting, dia bawa kita jalan. Oh yeah. Then kita pergi jogging. So it's a healthy lifestyle lah. Seronok je. Kalau boleh pilih, you suka watak siapa dekat dalam Tiket Sahala ni dan kenapa? Seorang je ke? Boleh lah, bagilah berapa orang you suka. I feel 2 orang lah. Okay. Watak siapa tu? Saya suka watak Noki dengan Aini. Because mereka 2 orang dalam cerita ni betul-betul challenging. Bukan dari segi watak, dari segi behind the scene. Noki bukan dari martial art background. Noki adalah rapper. If you Yes. he's a rapper, is more to music entertainment. Tapi dia complete most of the stunt.
Oh ya ke? More those stunt. Dia buat sendiri. Oh ya. That surprised me. I congratulate him as well. Okay, you lain macam dia orang Sabahan. Naturally memang mentally strong. So dia boleh apa saja. Sabahan tak impossible lah. Dia tak boleh buat tak boleh buat apa-apa. Dia semua boleh orang Sabahan ni. So Noki, respect bro. So you do a very good job. So bukan senang come to stunt. I know because saya datang dari stunt background kan. Stunt is not easy. Siapa tengok stunt tu cubalah baru tahu. Tu Aini pula kewanitaan as a female. So come to real stunt is not easy. I told Aini that day during the rehearsal, saya tak pernah tengok lah artis perempuan yang boleh buat stunt sendiri. Then I feel happy that seeing Malaysian industry ada stunt wanita yang boleh buat sendiri. Gempak Hebat. Dia boleh pergi Marvel ni. Aini. Actually dia level memang boleh buat flip means basically confident level dia memang tinggi. So that's why kita dari martial arts kan. So Aini heads off. So is something you kena tengok cerita ni because a lot of effort. Banyak dari segi cabaran. Bukannya dari watak tapi dari behind the scene. Ramai go through challenging masing-masing lah. Untuk saya kalau ditanya, memang kita kita against the government in Korea. Because Korea government dah cakap, orang tak pergi keluar hari ni because cuaca tak baik. Kita orang Malaysia mana dengar kan. Ambil bas terus pergi ke location tapi balik U-turn balik. But memang cuaca teruk. Orang Malaysia semua boleh. Semua boleh tak dengar. Kita ada bukan ego, kita ada tugas masing-masing. So kita kena habiskan projek ni sebelum date dia kan. So kita cubalah. Tapi since even though after the day become normal, the cuaca become normal, tapi still challenging. Sejuk dia lain. And some of them dia punya jari dah jadi blue black. Oh ya ke? Dia dah macam dah beku. So it's a lot of effort. So DOP memainkan peranan penting. Macam kita punya DOP Oscar. So nama pun Oscar. Hopefully kita dapat Oscar lah. Kelakar bro. Alright, okay. So I nak tanya you jawab laju ya. Okay, Roshan atau Saha? Saha. Ada lagi pula. One more time ya. Laju-laju tau. Roshan atau Saha? Saha. Okay, aku yang lambat. Korea atau Malaysia? Malaysia. Survival atau action? Action. Scene paling susah? Action. Scene paling emosi? Action. Satu perkataan untuk tiket salah. Fasa. Survival. Power. Mantap. Okay, thank you. Okay, Mak, sini. Okay, Kena Kupas nak bagi you goodie. From Kena Kupas Thank okay, you, Del. You tengok okay tak colour tu? Your favourite Thank colour you. ke tidak? Thank Tengok you, dulu. Okay, Kena kejap. Kupas. Apa favourite colour you? Black. Alah, lain lah. Yang ada colour sikit. Aku pula boleh tanya ya. Lain lah, bagilah. Tak ada black. Selain black, red lah. Alah, aku tak ada. Mana ni? Pink aku ke ni? ada colour-colour ni je. Oh. Ni semua ni. You see purple ada, biru ada, orange and pink. Macam my glasses ni. Then I go for blue. Okay, cuba tengok. Blue ke? Okay, tak apa. White macam hati saya. Alamak. Alright, okay. Okay, I nak minta dengan Thank you. I nak minta dengan you buat satu shout out. Jangan lupa saksikan Tiket Salah di pawagam terdekat seluruh Malaysia. And terima kasih Kena Kupas because ini indirect lah. Sebab kita kupas bawang di Tiket Salah. Kena Kupas. Okay, that's it. Kita nak wrap up kita punya episode. Thank you very much. Bye. Jangan Bye. lupa subscribe, like and comment.